Bayangkan bangun pagi Anda minum segelas air suam. Amalan mudah ini sebenarnya sangat penting untuk kesihatan kulit, terutama bagi wanita bertudung yang kulitnya sering tertutup dan kurang mendapat udara segar. Kulit yang sentiasa tertutup mudah mengalami dehidrasi kerana kurang pendedahan udara dan kelembapan. Minum air suam membantu mengekalkan kelembapan dalaman tubuh, menjadikan kulit lebih anjal, segar, dan berseri walaupun sepanjang hari bertudung. Apabila tubuh cukup air, proses penyingkiran toksin melalui peluh dan air kencing menjadi lebih lancar. Ini secara langsung mengurangkan risiko jerawat dan mempercepatkan proses pemulihan kulit yang rosak. Selain itu, air suam melancarkan peredaran darah, membekalkan lebih banyak oksigen ke lapisan kulit, menjadikan wajah kelihatan lebih berseri dan tona kulit lebih sekata. Air suam juga membantu menyokong keseimbangan minyak semula jadi kulit tanpa menyebabkan kulit menjadi berminyak atau kering. Dengan rutin minum air suam sekurangnya 8 gelas hari dapat berutara pada tekstur dan keserian kulit Anda. Ingatlah, kecantikan bermula dalam diri. Shinora, baiki, pulihkan, hidupkan semula.